Hello orang-orang tua. Aku agak penat akibat semalam. Tapi korang dapat dengar aku lagi. Lelaki paling bijak di dunia ni. Aku seorang G. Jadi mari kita teruskan. Sebelum ni, ada seorang perempuan dekat trade tanya aku, kenapa lelaki curang? Dan aku beritahu dia perkara sebenar kenapa lelaki boleh curang. Lelaki curang sebab secara biologi ni diprogramkan untuk curang. Lelaki direka untuk mencari sebanyak pasangan dan melakukan hubungan seks dan mereka tidak mengandung. Berbeza dengan perempuan. Kau kena faham biologi ni. Kimia dan proses evolusi antara perempuan dan lelaki memang berbeza sepenuhnya. Perempuan perlu mengandung. Jadi dia akan bersama dengan seorang lelaki dan terikat pada seorang lelaki tersebut kerana kalau kau mengandung dan tak ada lelaki untuk menjaga kau, terutamanya pada zaman dahulu, itu boleh menjadi hukuman mati. Kau mengandung di jalanan, tak ada lelaki menjaga kau, akhirnya kau boleh mati. Lelaki tak pernah menghadapi masalah yang sama. Sekarang, bila kawalan kelahiran sudah wujud, ramai orang dah lupa tentang peranan gender. Dan semuanya jadi agak selaru. Tapi realitinya, sejak awal kewujudan manusia, lelaki alfa sentiasa mempunyai lebih ramai daripada seorang wanita. Setiap raja mempunyai lebih ramai daripada seorang wanita. Setiap lelaki penting mempunyai isteri dan perempuan simpanan dan wanita lain. Bagi lelaki tidur dengan ramai perempuan tu normal. Masyarakat mungkin kata sebaliknya, tapi itulah kebenarannya. Lelaki secara biologi diprogramkan untuk curang. Jadi bila aku beritahu dia perkara itu, dia jawab, itu bermaksud lelaki tak cinta perempuan tu? Salah. Dia memang boleh cintakan kau, dia boleh mencintai kau sepenuhnya, menangis teruk bila hubungan kau berakhir dan perasaan tetap boleh jadi ikhlas. Tapi pada masa yang sama, dia masih boleh tidur dengan perempuan yang lain. Seorang lelaki boleh mencintai seorang wanita sepenuh hati dan masih tidur dengan perempuan lain. Perempuan tak boleh buat perkara yang sama. Kalau seorang perempuan curang, dia tak mencintai seorang lelaki itu. Lelaki berbeza. Dia kata, kalau dia cintakan aku, dia mesti setia. Itu sebenarnya bullshit. Masyarakat telah mengajar perempuan bahawa kalau seorang lelaki cinta dengan kau, dia akan setia. Tidak. Dia boleh cintakan kau sepenuh hati dan masih tidur dengan ramai perempuan. Itu bukan masalah besar. Lelaki memang mampu memisahkan kedua-dua perkara itu. Aku sendiri punya seorang wanita yang aku cinta sepenuh hati dan aku tidur dengan ramai perempuan lain. Dia tahu tentang perkara itu dan begitulah keadaannya kerana aku seorang G. Aku tak perlu menipu apa yang aku buat. Kemudian kami bincang tentang kenapa lelaki curang. Dia bertanya lagi, jadi maksudnya dia tak cintakan aku? Itu salah. Itu satu falsi. Kemudian dia tanya, adakah semua lelaki curang? Tak. Sebenarnya ada 3 jenis lelaki. Pertama, lelaki yang jujur tentang biologi. Dia mencintai kau dan dia tetap curang. Kedua, lelaki yang tak mampu curang. Dia tak mampu mendapatkan perempuan lain, dia yang paling menjadikan antara semuanya. Ketiga, lelaki yang sebenarnya mampu curang tetapi memilih tidak melakukannya. Namun, jauh dalam dirinya, dia masih sedikit tidak bahagia. Setiap lelaki yang benar-benar jujur dengan dirinya sendiri tahu kalau dia mahu tidur dengan ramai perempuan, jujurlah, berhenti pura-pura. Okay? Berhenti pura-pura. Setiap lelaki mahu tidur dengan ramai perempuan, ia normal. Tak ada yang salah dengan tidur bersama ramai perempuan. Sejak awal kewujudan manusia, lelaki itu memang sudah melakukan perkara itu. Kemudian dia tanya aku, okey, kalau aku terima semua yang kau cakap, apa yang patut aku buat? Ini bahagian paling penting. Perempuan, inilah yang patut kau buat. Cari seorang lelaki, cinta lelaki itu faham bahawa dia mungkin akan tidur dengan perempuan lain. Sekali-sekala. Selagi dia tetap pulang kepada kau, selagi dia mencintai kau, selagi dia hanya memanjakan kau dan sekali-sekala tidur dengan orang lain juga, jangan beri masalah tentang perkara itu. Malah, mungkin kau boleh anggap itu sesuatu yang mengejutkan. Bila kau sedang bersama dengan dia, bercakap tentang perempuan lain dan sebagainya, mungkin dia akan terlebih terangsang. Ia bukan masalah besar. Faham? Relax. Berhenti streskan lelaki kau kerana tak ada gunanya meninggalkan lelaki yang kau cintai hanya kerana tidur dengan orang lain. Kemudian mencari lelaki lain yang kau tak cintai, yang akhirnya mungkin dia tak akan tidur dengan orang lain. Buang masa. Jadi cari lelaki pilih kau. Pilih lelaki kau, kekal dengan lelaki kau, tak kira sama ada setia atau tak. Kerana lelaki memang tidak direka untuk setia. Kita tak pernah setia. Dan biar aku beritahu sesuatu kepada kau. Kepada semua orang yang tengok aku dan fikir aku gila, relax. Aku boleh mempunyai anak. Aku boleh mempunyai hubungan yang bahagia. Aku boleh mempunyai ramai perempuan di sisi. Dan semua orang boleh hidup dengan baik kerana wanita aku tahu keadaan sebenar. Kalau kau perempuan, jadilah perempuan yang cool.
Jangan jadi perempuan yang suka membebel dan mengongkong. Kalau kau lelaki, kita tahu semua apa yang kita mahu di dunia ni. Jadi, berhenti menipu diri sendiri.